Okey, hari ni saya nak share 3 tablet yang korang boleh dapatkan dengan harga bawah daripada 200. Okey, harga 130 lebih, 160 lebih, 180 lebih dan macam tu lah. Yang penting bawah 200. And tablet-tablet ni pula spek dia okey je, tak ada masalah. Lebih kurang tablet biasa je. Okey, jadi saya dah save siap-siap dalam saya punya cart, dalam saya punya shopping cart. Okey, sebab saya memang nak beli. Saya nak beli untuk anak saya sebab sekarang ni saya dengan dia tengah berebut tablet. Saya nak guna tablet tu untuk edit video, dia nak guna tablet tu untuk tengok cerita. So memang sekarang memang dia kena adalah satu untuk memudahkan urusan kedua-dua pihak. Okey, so kita pergi dekat shopping cart saya and ada beberapa tablet yang saya dah buat research and saya save. Yang saya tengok review dia okey lah. Orang bila ada orang order tu and bila produk tu sampai, semua berpuas hati lah. So first, kita ada tablet Galaxy S9 ni. Okay, harga dia 168. Okay, dia ada beberapa warna. And then, kita ada juga pad Galaxy S19. So, yang ni 168. Yang ni actually daripada kedai sama lah. 128GB, harga dia 168. Kita ada juga Android 11 Samsung Galaxy Tab 4. Okay, yang ni harga dia 111. Okay, kalau korang beli dengan voucher. And kita ada juga Samsung Galaxy Note. Okay, Samsung Galaxy Note ni, yang ni second hand lah. Dia dah digunakan tapi masih dalam kondisi yang bagus. So, saya akan tag semua produk ni dalam video saya. Jadi, korang boleh survey lagi untuk tahu dengan lebih detail yang mana satu korang berkenan. And korang mungkin boleh dapatkan dengan harga lebih murah menggunakan voucher daripada YouTube. Selamat bershopping.